Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yep yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan untuk korang yang tak tahu lagi, Dog Channel ni membahaskan konten berkaitan dengan dark side, berkaitan dengan based on true story dan storytelling daripada korang semua dan aku sendiri. So guys, sorry dah lama sangat tak buat video. Dan untuk korang yang sukakan channel ni, jangan lupa korang subscribe dan follow semua social media aku. Dan tunggu apa lagi? Let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, untuk konten sebelum ni, aku menceritakan pasal kisah pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Tapi untuk kali ni, aku akan berceritakan pasal apa? Dan kalau kau nak tahu, aku terus straight to the forward. Dan aku nak berceritakan ni pasal something yang korang akan rasa macam jijik, korang akan rasa macam geram dan korang akan rasa menyirap guys. Guys, kalau korang nak tahu guys, sekarang ni 2026 dah terlampau banyak platform-platform ataupun apps yang berunsurkan luca guys. Yang di mana guys, okay, aku nak menceritakan pasal viewers punya perkongsian dengan aku, yang di mana dia mengadu dekat aku dan dia bercerita kat aku yang laki dia ni dulu okey, tapi sekarang duit makin lama makin kurang. Bila bini dia check betul-betul dekat phone dia, yang di mana kau tahu tak, ada transaksi-transaksi yang bodoh-bodoh, yang di mana transaksi yang membeli diamond, membeli coin, okey, yang mula-mulanya RM3, RM4, lepas tu jadi RM40 kan. Kalau dah setiap 3 jam RM40, setiap jam RM50 habis. Kau tahu tak, apps tu, okey, dia bukan cerita pasal tu satu apps je. Dia cerita pasal banyak apps yang di mana kan, dekat apps tersebut korang boleh video call secara percuma yang diberi masa 20 saat je. Lepas tu kalau kau nak lanjutkan masa kau untuk kau video call dengan orang yang kau call dekat apps tu, kau kena tambah lagi coin. Kau bayangkan contohlah, kalau kau video call dengan orang tu dalam keadaan dia berbogel dan kau rasa terangsang dengan benda tu, tapi sekejap je dah lepas 20 second dan kau rasa macam kau nak tengok lagi, yang kau kena tambah lagi 35 coin. Kau tambah lagi 30. Kau faham tak maksud dia macam mana? Dan aku cakap kau, apps bodoh luca macam ni dah sangat memberi kesan dekat ramai keluarga-keluarga kecil guys. Yang di mana kalau kau nak tahu kan, apps ni punca keretakan rumah tangga, menjadi punca kebahagiaan yang tercala di antara keluarga-keluarga suami, isteri, anak dan bapa. Kau faham tak? So guys, aku nak cakap dengan kau satu je, apps ni memang apps bodoh tu. Kalau aku nak tahu kan, apps ni bukan satu dua je tu. Apps ni berlambak bro. Memang berlambak. Apps ni kau boleh cari dekat Google. Okay, kau boleh cari dekat browser dan ataupun kau boleh cari dekat Safari. Memang apps ni memang sial aku cakap kau. Apps ni aku cakap kau, dia memang memberi kesan yang gila babi dekat orang-orang lelaki ni guys. Kau tahu tak, benda ni dia start dengan macam mana tau? Benda ni dia start dengan iklan. Dia start dengan ads. So bila dia dah start dengan ads, dia akan tarik orang-orang yang jadi macam sedap untuk tengok benda tu. Kau faham tak? Okey, macam contoh kau buka Instagram, kau buka website yang kau nak mencari kan, tak kisah kau cari research apa benda semua kan, akan ada keluar ads bodoh ni. Kau tahu tak? Tiba-tiba akan keluar suruh kau download apps ni, tiba-tiba keluar suruh kau download apps ni, lepas tu dia akan tayangkan perempuan-perempuan yang baik-baik, yang dia suruh juga kau tekan benda tu. Awal-awal memang free guys. Awal-awal kalau kau download memang kau dapat free, tapi dah lama-lama dia makan duit kau, dah hujung-hujung kau akan jadi ganap. Dah lah duit habis guys, aku cakap kau. Lepas tu kan, bila kantoi dengan bini kau, okey, bila kantoi dengan bini kau, masak kau masak tu. Lepas tu aku nak cakap kau satu lah, okey, awal-awal memang kau tak kantoi dengan bini kau sebab bini kau bukan check handphone kau. Tapi guys, dia akan jadi pelik. Kenapa duit kau ni asyik tak cukup je. Dia akan pelik dan dia akan spot check. Dia takut kau ni berjudi, dia takut kau ni buat benda mengarut. Padahal engkau ni sebenarnya tengah sangkut dekat dalam satu apps yang kau rasa kau tak boleh keluar. Kau akan jadi sangap dan kau akan jadi macam ketagih dengan benda-benda ni guys. Dan aku nak cakap kau satu je, kalau kau nak tahu, alam maya ni jahat gila babi tu. Memang jahat gila babi. Yang di mana kalau kau dah berdaftar, contoh kau dah berdaftar menggunakan akaun Google kau dekat apps tu, data-data kau ataupun video-video yang kau buat kan, dia akan simpan tu guys. Dia akan simpan dan sampai satu masa bila dia tahu akaun duit dalam akaun kau ni banyak, di situ akan datang
punya ugutan-ugutan guys. That's why korang kena berhati-hati dengan platform-platform bodoh ni. Dan aku just nak cakap dengan kau, kalau boleh kan, kau hidupkan antivirus ke apa ke. Sebab kan dekat apps ni, dia boleh curi data kau dalam kau sedar tak sedar guys. Itu bahayanya platform-platform ni. Okay, that's why aku nak memperingatkan semua lelaki dekat luar sana, terutamanya para bapa para bapa. Kadang-kadang para bapa ni dia penat bekerja. Okey, dia penat bekerja and then dia aware untuk cari rezeki lebih untuk anak bini dia. Tapi guys, sometimes bila kau dah penat, ada benda baik lalu dekat kau mesti macam shock punya, kau mesti tekannya. Itu yang bahaya. Bermula daripada satu tekan and then kau akan terus stay kat situ. Kau terus masuk dalam dunia tu kan. Jadi kau buat kerja pun jadi tak fokus. Lepas tu kau pergi tandas sekejap ni, kau buka apps tu. Lepas tu engkau balik kerja, sebelum kau masuk rumah kau layan dulu apps tu. Kau faham tak? Benda ni akan merugikan lagi masa kau, menghabiskan lagi duit kau. Kau bayangkan benda ni punya sial lah aku cakap kau. Dia payung kau ads macam tu je. Dia puncak je. Dia puncak sekali je kau ads tu. Bila kau tengok kau dah jadi macam gerau. Badan baik apa benda semua. Padahal tu semua AI tu. Dia akan rosakkan kepala otak kau tu kan. So that's why aku nak cakap kau, mulai daripada sekarang, mana yang tengok video aku ni, tolong lah guys, pada korang semua, para bapa, kau fuck tu benda ni. Engkau kalau boleh kan, kau jangan layan tu ads sampah ni. Sebab benda ni semua akan merugikan kau, akan backfire dekat kau sendiri. So untuk korang semua, jagalah diri guys, jagalah mata, jagalah hati, jagalah jari ni guys. Okay, dan itu saja untuk konten kali ni. Semoga konten ni mendatangkan manfaat dekat korang semua. Yang mana dah terjebak, tolonglah berhenti. Yang mana belum terjebak, tolong jangan pernah terjebak dengan apps bodoh ni guys. Okay, so kalau korang sukakan konten ni, ataupun korang ada cerita baik yang korang nak menceritakan dekat aku untuk aku kongsikan dengan para viewer, korang jangan lupa DM aku, follow semua social media aku atas ni. Dan apa lagi guys, kita jumpa lagi untuk next konten. Assalamualaikum.